Okay guys, so hari ni aku macam teringin lah nak try rendam aku punya Action 6 ni dekat dalam aku punya aquarium. Aku nak rendam yang jenis tak ada casing apa-apa So aku nak rendam memang pure dia macam ni je. Ni Action 6 okay. So jom kita try lah. Aku nak rendam tempat lain aku macam tak ada masa. Jadi aku try lah rendam dekat dalam aquarium aku je. Okay, jom kita try dulu. Bismillah. Okey, cun. Itu dia. Okey, so kau nampak kan ni kamera aku. So sekarang ni aku tengah record daripada dalam aquarium Action 6 aku tu dah duduk dalam aquarium. Bak tu ada ikan lalu kan. So macam ni lah keadaan action cam ni yang DJI Action 6 ni kalau duduk dalam aquarium. Aku letak ujung sikit aku nak tengok. Lagi clear punya. Itu dia. Baru nampak kan. Alamak, ikan aku ni dia tak nak bagi kerjasama lah. Dia tak nak main-main depan kamera lah. Okay. So macam ni lah rupa dia. Ni tanpa ada casing apa-apa underwater casing ke apa ke. So dia boleh masuk dengan selamatnya. Sebelum ni aku ada je test untuk GoPro ke apa kan. Okay. So yang ni aku test untuk DJI Action 6 juga. Nampak ni. So macam ni lah, nampak dia dah basah. Korang tinggal lap je lah. So dia tak jadi masalah pun. Okay. So kepada korang yang nak mencari DJI Action 6 ni macam aku punya ni kan, dia waterproof korang tak perlu nak pakai underwater casing ke apa. Korang tinggal masuk macam tu je, dia dah ok je, tak ada masalah. Okay. So untuk korang yang nak dapatkan Action 6 macam aku punya ni, harga dia pun aku boleh katakan agak murah jugalah. Okay. So nak dapatkan, korang tekan dekat bawah sekarang.